serius lah, Loken ada nerf RM10. Wow, ni rare ni. Loken lagi tu coy. Jom kita tengok ada apa minggu ni. Uish, ada model kata ada S-Ball guys. Sekali surat beranak. Menarik. Alamak, nerf long shot CS. Ini pun dia jual RM5. Nice. Ada kereta kontrol. Ni Win 2. Okay, saya memang minat Bandish orang panggil. Memang saya minat anime Fate series. Siapa yang minat Fate series, komen dekat bawah. Ada Ultraman Kyodai. Wow, menarik. Ada ni apa orang panggil, Digivice lah. Digivice, yeah. Tapi ni fake punya. Ada PS1. Ada Pontiac Hot Wheel dengan BMW. Akak tak rasa tak berat ke? Bagi saya pegang bak. Ada dadu Pokemon. Ini saya tanya RM2. Kira okey lah. Ada Kujo Jotaro. Ni versi lama ni, RM10. Malas lah. Kita bersama lagi. Kita di tempat pot kita cari nerf. Okay, kita ada Yu-Gi-Oh! Ada Beyblade. Tak berminat. Okay, minggu ni tak ada apa sangat. Cuma ada nerf yang special minggu ni. Sebab saya dapat 2 nerf dengan harga RM10 sahaja. Jadi, thank you. Ada PS2 lah. Wah, korang tak minat ke PS2? PS2. Okay, inilah hasil daripada Loken saya kali ni. Kalau korang minat dengan konten-konten macam ni, jangan lupa subscribe and like. Jangan lupa follow.